Manalah isteri aku ni? Dari semalam lagi tak balik. Banyak kerja sangat ke kat office tu? Kenapa lambat buka pintu, abang? Saya tunggu lama tau. Sayang, kenapa sayang tak balik semalam? Pagi ni baru balik. Sayang semalam penat. Tak sempat balik. Sayang tidur rumah kawan, abang. Kawan lelaki ke perempuan? Apa abang ni? Oh, sekarang ni abang dah pandai tuduh sayang yang bukan-bukan ya? Abang bukan menuduh sayang. Cuma abang risau. Abang takut jadi apa-apa dekat sayang. Sayang tak suka bila abang cakap macam tu. Tuduhan tu bukan benda kecil, abang. Masih merajuk ke tu? Nanti abang belanja beli emas 500 gram. Nak? Kebetulan duit projek baru masuk. Abang berhenti kat sini, abang. Macam mana, doktor? Keadaan dia okey ke, doktor? Setakat ni, dia ada ingat apa-apa ke? Dia mempunyai masalah kecelaruan identiti. Saya dah sahkan dengan ujian paling sederhana ini. Saya rasa dia terlalu rindukan isterinya. Dan entah kenapa, saya pula rasa gatal kepala sekarang. Dah tu, buka je lah rambut palsu tu. Doktor, Dia ni dah makan ubat ke belum? Entah macam mana pula baju saya boleh ada dekat dia.